kita kena campur juga dengan bahan lain. Kita ada dalam ni black tea kan. Lepas tu kita ada saffron. Satu lagi kita ada banaba tu. Bila kita buat dalam bentuk, kita tengok saffron infusion kita ni, kita kan buat dalam bentuk tea bag. Ada orang buka, tak nampak pun urat-urat saffron, dia macam ni. Sebab kita tak boleh letak saffron sahaja. Kita kena campur juga dengan bahan lain. Kita ada banaba, lepas tu kita ada black tea, lepas tu kita ada saffron. Kita kena campur tu, barulah dia macam sempurnalah dari segi rasa, seimbang. Lepas tu dari segi khasiat tu. Sebab ia semua tu sejenis daun-daun yang bagus. Okay. Jadi, bila dia dah masuk ke mesin, dia mesti, kita panggil apa? Dikisar. Of course lah, helaian tu dia jadi halus lah. Jadi tak nampak lah. Macam tu. Lepas dikisar, dikeringkan. Lagilah tak nampak bahan tu. Tapi saffron memang ada. Saffron memang wajib ada. Kalau tak, kami tak berkat lah tulis saffron tapi tak ada saffron. Wajib ada saffron.